Daniel Dani Alves da Silva, dilahirkan pada 6 Mei 1983 di Juazeiro, Brazil, ialah seorang pemain bola sepak profesional Brazil yang sangat dihiasi. Secara meluas dianggap sebagai salah seorang bek kanan terhebat sepanjang zaman, Alves diraikan kerana permainan menyerangnya yang meletup, etika kejar yang tidak mengenal penat, kebolehan melakukan hantaran lintang yang luar biasa, dan sumbangan pertahanan yang kuat. Beliau memegang gelaran sebagai salah seorang pemain yang paling banyak meraih trofi dalam sejarah bola sepak dari segi trofi utama yang dimenangi. Alves memulakan kejayaannya dengan bahia di Brazil sebelum berpindah ke Sepanyol untuk menyertai Sevilla pada tahun 2002. Persembahan dinamiknya di Sevilla, di mana beliau memenangi 2 piala UEFA dan 1 Copa del Rey, dengan cepat menjadikannya salah seorang fullback paling menarik di Eropah. Kejayaannya mencapai status legenda semasa tempuhnya di Barcelona 2008-2016, di mana beliau menjadi sebahagian penting daripada pasukan ikonik Pep Guardiola. Bersama Barcelona, beliau mencapai kejayaan yang tiada tandingan. 3 gelaran Liga Juara-Juara UEFA, 6 gelaran La Liga, 4 Copa del Rey, 3 Piala Dunia Kelab FIFA, 3 Piala Super UEFA, 5 Supercopa de Espa. Selepas Barcelona, Alves terus mengumpul trofi di kelab-kelab Eropah terkemuka lain, termasuk Juventus, memenangi Serie A dan Copa Italia, dan Paris Saint-Germain, PSG, memenangi 2 gelaran Liga 1, 1 Coupe de France, dan 1 Coupe de la Liga. Beliau kemudian kembali sebentar ke Barcelona sebelum bermain untuk UNAM di Mexico dan kemudian Boca Juniors. Di peringkat antarabangsa, Dani Alves telah menjadi pemain yang berkhidmat lama dan sangat berpengaruh untuk pasukan kebangsaan Brazil. Beliau telah memenangi banyak gelaran bersama negaranya, termasuk 2 gelaran Copa Amerika 2007, 2019 dan 2 gelaran Piala Konfederasi FIFA 2009, 2013. Beliau juga memenangi pingat emas Olimpik di Sukan Olimpik Tokyo 2020. Nota mengenai status semasa. Sehingga tarikh semasa, 1 Julai 2025, kejayaan Dani Alves telah menghadapi cabaran undang-undang yang signifikan. Pada Februari 2024, beliau didapati bersalah atas serangan seksual di Sepanyol dan dijatuhkan hukuman penjara. Situasi undang-undang ini telah menggantung kejayaan bola sepaknya tanpa batas waktu dan memberikan impak yang besar kepada imej awam dan legasinya. Walaupun pencapaian di padang beliau tidak dapat dinafikan, status undang-undang semasa beliau adalah sebahagian penting daripada profil awam terbarunya.